negara lain tidak dapat mengambil apa-apa tindakan. Saya bercadang supaya dunia ketepikan ketakutan kepada Amerika Syarikat dan mereka patut masuk asa pasukan untuk menentang tentera Israel. Selagi tentera Israel tidak ditentang dan dihalau keluar daripada Gaza, maka mereka akan terus membunuh orang Palestin. Hasrat mereka ialah untuk membunuh semua orang Palestin. Satu kelompok dan cita-cita manusia nak dibunuh kerana tamak mereka nak ambil Gaza untuk mereka bangunkan dan katakan pertolongan daripada saya harap menolak tindakan ini, dan walaupun kita mungkin ada hubungan dengan Amerika, jangan lupa bahawa kita juga perlu Amerika yang bukan Palestin. Musuh kita rakyat Malaysia, bukan rakyat Malaysia, tapi musuh kita adalah Amerika dan Israel. Takbir! Kita hari ini, tahun ini lebih ramai dari tahun-tahun yang lalu. Ini bukti Palestin pasti menang, Palestin pasti merdeka. Pemimpin dunia Islam di hadapan anda membuat wayang, di belakang anda mereka menjalankan perniagaan. Kita mahu Malaysia menghentikan pembelian 30 jet, 30 kapal terbang daripada Boeing. Kita sebagai rakyat Malaysia mesti bersuara memohon kerajaan kita agar memastikan sokongan dan dukungan kepada perjuangan orang Palestin ini bukan saja di atas pentas tetapi dengan perbuatan. Akhir sekali tuan-tuan dan puan-puan, tinggal 2-3 malam lagi sahaja di akhir-akhir Ramadan ini. Titipkanlah doa anda kepada mereka-mereka yang berada di Gaza, di Khan Yunis, di Palestin, di tebing barat, kerana mereka memerlukan doa dan bantuan anda. Jangan berhenti bercakap, menulis, buat ucapan, bangkitkan kesedaran tentang genosida yang berlaku. To my brothers and sisters who are non-Muslims, this is not a war between the Muslims and the Jews. This is a war between those who are in power with those who are in weak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada 19 Mac bulan ini, lakunya not to condemn the genocide. Yom Kippur itu adalah satu perayaan. Dan itu saya percaya yang ada pada hari ini. Saya ucapkan semua tahniah kepada semua yang hadir pada hari ini. Walaupun kita masih dalam berkuasa, walaupun sangat sakit atas dasar kemanusiaan, as one aqidah and one faith. The only solution for the Palestinian cause, for the Palestinian. Kita diberitahu pegawainya tak sanggup nak jumpa kita, serah je, masuk saja dalam dia punya post box dia. Ya. Ni sikap Amerika Syarikat yang angkuh, bongkak, tak sedar diri kamu berada di tanah air di Malaysia. Rakyat Malaysia nak jumpa, itu pun kamu tak layan. Saya nak beritahu pada mereka, you can hide in your embassy. Duduklah seorang-seorang, berpura-pura dunia tak nampak perangai dan watak kamu. Kamu sorok, kamu sembunyi, kamu tak jumpa kami. Tapi berita tentang pertentangan kami terhadap sikap kamu terhadap Israel, terhadap Amerika akan sampai kepada telinga kamu walaupun kamu sorok 1000 kaki di bawah tanah. Allah bersama kita. Takbir! Tanpa melengahkan masa, luar biasa hari ini semangat. Orang penjenayah antarabangsa, iaitu Netanyahu. Bukan kita yang kata dia penjenayah.
yang tidak henti-henti.